Assalamualaikum, salam sejahtera. Siti berada di YA Hospital Kuantan lah. Itu pantai depan dia. Siti ada buat check up hari ni kat sini untuk lutut Siti lah. Sorry lah agak lama Siti tak masuk dalam buat video ni kerana Siti tak berapa nak sihat lah. Hari ni sebenarnya dah banyak kali bertangguhnya. Sorry lah, biasa-biasalah hospital kan, ramai orang kat sini. Jadi ni nak ambil ubat, tapi suami ambil ubat. Kalau dekat temu janji tadi tak boleh nak ambil video. Kalau ikut kat sini tak boleh juga ambil video. Dia ada protokol-protokol tertentu lah kalau ikut. Ini kereta yang untuk ke belakang lah, untuk pergi ke X-ray. Dia agak jauh kalau jalan kaki lah. Kalau orang yang ada anak nak jalan macam Siti ni, dia akan ambil lah hantar sana dan akan ambil lah hantar kat sini. Cepat sikit kan. Tu dia ada selalu ada passenger lah, macam tu lah. Jadi hari ni buat check up, ambil ubat untuk seterusnya lah. Tapi dia punya agak lama, setahun dia cakap, sebab Siti tak ada problem sangat. Semenjak ni lutut Siti tak problem lah, tak ada kurang dah bunyi sebab Siti selalu bergerak lah. Tapi kena ada konsisten lah, nak cakap pun dah agak payah. Ubat dia Siti makan dah setiap hari lah ikut dia punya tu. Dulu hanya makan belah siang saja, sekarang ni dah ada siang malam lah, maknanya ubat tu kena makan. Ditambah lagi lah untuk bagi cakap tak bagi lutut tu ada radang macam tu lah. Tapi bagian lain macam kebas kaki tangan tu masih ada tapi tak kerap lah. Siti kena orang cakap kena berhati-hati lah, takut benda tu akan ada benda lain lagi. Maksudnya tambah ubat ke, atau dia ada bagi benda lain untuk cucuk ke, macam tu lah. Tapi macam makan tu kita paksalah kena pantang macam tu. Tapi itu pun kena pun cakap, kadang-kadang kita nak makan juga, kita makan lah, tapi tak selalu. Kena beringat lah benda tu macam ni. Jadi biasalah kat sini macam-macam lah. Dia babynya dengan orang tuanya. Sebelah Siti ni Chinese lah, pasal kursi roda. Kat sini agaknya sibuk kat situ kan, sebabnya dia terhad. Hanya orang berkursi roda je boleh duduk masuk kereta kat situ. Siti tak masuk ke dalam ni, tepi ni untuk ambil ubat. Siti tak masuk, suruh cik suami, sebab kalau Siti jalan lambat lah. Macam tu. Tengok semuanya macam Siti lah. Yang berumur tak berumur semua ada. Patah tangan semua ada lah, patah kaki, selio, macam-macam ada lah. Sini bagi pakar tulang biasalah kan. Banyak benda. Masa ni lutut Siti tak berapa tu sangat radang dia. Cumanya semenjak ni lah Siti kerap demam, dengan malam tak boleh tidur. Dia rasa panas. Siti pun tak tahu, walaupun hujan dia tetap panas. Siti pun tak tahu kenapa. Tapi doktor saja Siti suruh pergi ke hospital, hospital klinik desa biasalah, untuk cek dulu buat sementara. Lepas tu maybe lah dia akan bagi surat untuk datang ke sini balik untuk cek semula lah. Dia takut Siti ada macam sakit lain macam tu lah. Siti buat kerja rumah pun beringat lah, takut cakap penat, terlalu penat. Siti sekarang ni agak cakap cepat penat. Siti pun tak tahu kenapa. Mungkin cara Siti makan kot. Tapi dia rasa dah konsisten makan dia dah okey. Tapi itulah, bila kita duduk kat rumah ni banyak benda kita perlu buat, walaupun benda tu dah skip. Maksudnya skip tu kadang-kadang Siti kemas-kemas macam tu lah, sebab tak sempat. Bila Siti dah start masak, kita dah tak larat ke situ.
pagi, malam tu Siti dah cuci kain. Bila pagi tu Siti kejar-kejar lah, maknanya sedia kain macam tu. Lepas tu pergi makan. Bila balik Siti kena rest dulu sekejap. Dah siap makan ubat semua kena rest. Itu konsisten Siti biasa pagi lah. Bila dalam pukul 10 atau 11.30 Siti dah start masak balik. Masa tu dah penat, kita benda lain dah tak boleh buat. Lepas solat Zuhur, Siti dah start rasa penat, letak kepala tidur. Sebab ubat tu dia dah start jalan macam tu lah. Jadi bila malam, kadang-kadang pukul 3.30, kadang 5.30 dia start mata tak boleh nak tidur. Saya pun tak tahu kenapa. Dalam masa 3 bulan 4 bulan tu kena macam tu. Tak tahu kenapa. Okeylah, sampai sini je penceritaan Siti. Dah lama tak buat video sebab badan tak berapa nak sihat lah. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.